Salam Malaysia Madani dan tentunya kita bersama lagi dalam Ruang Bicara dan tentunya masih lagi menumpukan tentang merealisasikan Belanjawan 2026. Dan sudah pastilah hari ini kita telah pun menjemput seorang lagi tetamu yang cukup istimewa mewakili kementerian yang diwakili oleh beliau. Dan sudah pastilah seperti program-program yang lalu juga kita akan cuba mendapatkan beberapa informasi menarik sebenarnya bila kita bercakap tentang merealisasikan Belanjawan 2026. Topik yang menjadi pilihan kita di program Ruang Bicara hari ini ialah memperkukuh sistem kesihatan, meningkatkan manfaat rakyat. Sudah pastilah penonton-penonton sudah dapat meneka siapakah tetamu sebenarnya yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga selamat datang semula kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad yang merupakan Menteri Kesihatan. Datuk Seri, apa khabar? Ya, baik. Lama juga kita tak bersama, Datuk Seri. Agak lama juga. Ya. Terima kasih atas jemputan ini, Datuk Zulkifli. Ya, kami gembira sebenarnya dapat bersama dengan Datuk Seri kerana banyak perkara sebenarnya yang ingin kita sentuh dan sebabnya lah kita telah pun mencangkakan apabila Belanjawan 2026 ini dibentangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, sudah pastilah Kementerian Kesihatan sentiasa berada di tempat yang kedua dari jumlah itu sudah boleh diramal. Sudah boleh diramalkan jumlah belanjawan yang diterima. Dan kami difahamkan bahawa jumlah keseluruhan Belanjawan 2026 untuk Kementerian Kesihatan ialah 46.52 bilion ringgit. Dan itu mungkin dilihat sebagai satu jumlah yang besar tetapi tidak jauh beza sebenarnya. Tidaklah begitu peningkatan yang begitu tinggi jika dibandingkan dengan belanjawan yang lalu. Tapi mungkin penting yang menarik di sini ialah Datuk Seri Datuk Seri memilih untuk menamakan belanjawan ini sebagai Belanjawan Pro Kesihatan. Apa maksud sebenar frasa ini dipilih sebenarnya, Datuk Seri? Baik, terima kasih sekali lagi Datuk Zulkifli, kalau boleh saya mulakan begini. 3 bulan lalu, kurang lebih Julai 20 tahun ini, apabila RMK 13 dibuat peluncuran oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, saya ingin ingatkan kepada semua betapa sebut sejumlah yang agak juga besar, RM40 bilion diperuntukkan, yang kurang lebih merupakan satu jumlah peningkatan daripada 30 bilion RMK12. Sekaligus ia membawa maksud 10 bilion peningkatan dalam 5 tahun, bermakna setiap tahun 2 bilion ekstra peningkatan. Nah, 3 bulan selepas itu Belanjawan Persekutuan dibentangkan Jumaat lalu, dan kita telah pun tahu bahawa jumlah kali ini yang diperuntukkan kepada kami KKM adalah RM46.52 bilion, sekaligus menunjukkan ia satu peningkatan daripada 2025 yang berjumlah 45.27 bilion, satu peningkatan yang kurang lebih adalah dalam 2.7% peningkatan ataupun peningkatan sebanyak 1.25 bilion. Ini kalau angka-angkanya juga begitu, kedua-dua perbelanjaan mengurus dan juga perbelanjaan pembangunan meningkat, walaupun perbelanjaan mengurus itu lebih tinggi meningkatnya 1.24 bilion. Apa yang nak saya sentuh singgung seterusnya, bukan angka-angka itu dahulu, tetapi kenapa kita ungkapkan bajet yang Belanjawan Pro Kesihatan, kerana khususnya kerana penekanan tentang kesihatan. Kita adalah Kementerian Kesihatan. That is Ministry of Health. Health itu kesihatan. Tetapi seandainya kalau sesebuah belanjawan itu dirangka dan dibangun, dicerakin, mengambil pendekatan yang lebih bersifatnya sifatnya penekanannya itu adalah lebih kepada curative acute care, yang ataupun sebelah besarnya adalah diberikan kepada peruntukan untuk care yang dikatakan dalam bahasanya adalah curative care atau acute care di hospital
itu adalah penumpuan kepada sick care. Ya. Itu kuncinya nak saya tekankan. Okay. Tetapi kali ini apabila saya lihat, ya, dulu semua orang sebut tentang healthcare, tapi penekanannya tetap jauh beza peruntukan kepada dalam medical berbanding dengan kesihatan awam. Di situ nak saya tekankan. Ini kuncinya. Apabila katakan kita akan bukan saja dari sudut kesihatan awam, tetapi menekankan juga dari sudut bukan saja facilities, tetapi kebajikan, moral, kaki tangan, ya, dan kesemuanya yang terkait dengan seluruhnya, ya, keperluan untuk membangunkan sebuah sistem healthcare, ya, dan tidak hanya melihat kepada building more of brick and mortar ataupun hospital dan more of hospital. Dengan tidak bermaksud kita menidakkan keperluan itu, tetapi nyata kalau kita lihat nanti dalam perbualan kita ni, kita akan dapat lihat bahawa penekanannya itu di samping memperkukuhkan infra ataupun fasiliti-fasiliti hospital, kita menekankan juga aspek kesihatan awam khususnya yang berlegar di sekitar fasiliti klinik-klinik kesihatan kita yang berjumlah 150 hospital, ya, tetapi yang klinik-klinik kesihatan, ya, daripada KK yang dikatakan daripada kelas ataupun type 7, ya, sampailah type yang 1. Type 1 tu juga adalah yang paling besar, 1000 over datangan pesakitnya, dan juga fasiliti-fasiliti, ya, masuklah fasiliti klinik desa dan all the smaller one. So sekarang ni kita nampak lebih kepada satu balance. Kita mengarah kepada penekanan kepada investment in primary healthcare yang sebenarnya adalah akan menjurus benar-benar kepada healthcare dan kesihatan itu. Kalau dah sakit memanglah kena pergi hospital, tapi before, kalau kita jaga, kalau kita tekankan juga persoalan the primary healthcare, which is the preventive, pencegahannya di situ, penjagaannya di situ, vaksinasinya di situ, ya, imunisasi pada kecil lagi, dalam klinik-klinik ibu anak itu. Maksudnya penekanan itu adalah penekanan kepada maintaining healthcare. Kalau kita fail dalam healthcare, we'll always be in sick care. Jadi sengaja saya nak ungkapkan pro kesihatan itu adalah memberikan tumpuan yang dulunya tidak diberikan begitu. Dulu ada juga kesihatan awam ni, tapi kali ini memang saya akan tekankan betapa lebih berimbang. Kalau dulu jauh, kalau perubatan dan hospital care itu lebih besar daripada kesihatan awam. Tapi hari ini sudah semakin nampak, ya, penekanan kepada klinik-klinik kesihatan, dan kita mau bangunkan klinik-klinik kesihatan yang punya keupayaan. Bahkan ada model care nanti yang boleh saya terangkan betapa kita akan turunkan di klinik-klinik kesihatan kita ini pakar-pakar juga. So sekaligus kita decongest kita punya, sekaligus kita mengurangkan kesesakan kita di hospital. Itu yang nak saya sebut. Dan sekaligus juga apabila kita bercakap tentang pro kesihatan ini, projek yang pro kesihatan itu dia berakhir dengan bukan saja melindungi semua rakyat tanpa mengira latar belakang dan kemampuan, tetapi lebih besar daripada itu, dia mencapai apa diistilahkan sebagai istilahnya dalam mantranya WHO ni, dia sebutkan Universal Health Coverage, UHC, ataupun liputan kesihatan sejagat. Dengan mantra besarnya leaving no one behind, dengan tidak mengesampingkan, dengan tidak meninggalkan seorang pun. Wah, itu besar, bukan? Senang sebut, tetapi cabarannya adalah apakah sistem kita itu sama ada di bandar-bandar besar, di Lembah Kelang maupun di Ceruk mana pun, di pedalaman, di Borneo, di Sarawak, Kapit, Selangor sebagainya, semua masuklah Semenanjung ni ada yang tempat yang agak pedalaman. Kesihatan dan sistem kesihatan dan perkhidmatan kesihatan itu, penyampaian kesihatan itu tidak meninggalkan sesiapa pun. Itu cabarannya. Pada saya, kalau boleh saya ungkapkan, sistem kesihatan ini akan diukur, kehebatan sistem kesihatan itu akan diukur bukan dengan pemberian penyampaian kesihatan kepada yang paling mampu, tetapi diukur dengan
bagaimana kita serve and safeguard, bagaimana kita memelihara dan melindungi yang paling lemah di kalangan kita, the underserved, orang kata, the low pay, kumpulan pendapatan rendah. Di situ ukurannya. Kalau kita tidak sampai ke situ, dan kita akan gagal untuk mendapat UHC, liputan kesihatan sejagat itu. Itu cabarannya kepada sistem kesihatan awam berbanding of course sistem kesihatan swasta itu dia mengambil di bandar-bandar besar. Itu ada peranannya juga. Saya sebenarnya cukup tertarik hati sebenarnya bila Datuk Sri sebenarnya menggunakan istilah liputan kesihatan sejagat itu, dan bagi saya ianya merupakan sesuatu yang amat tepat, amat penting sebenarnya. Itu sebenarnya adalah mantra yang dimainkan ataupun yang diangkat seluruh dunia. That is a global challenge. Dan setiap kali kami berkonferensi ataupun mengadakan persidangan, sama ada persidangan itu ASEAN, sama ada persidangan itu Asia Pacific, ataupun baru-baru ini saya baru kembali daripada persidangan OIC, Menteri-Menteri Kesihatan negara-negara Islam. Penentuan dan cabaran untuk memastikan setiap negara dan kerajaan setiap negara itu sebenarnya membuat apa yang dikatakan sebagai merealisasikan tujuan ataupun matlamat dan objektif liputan kesihatan sejagat itu terkerap dijadikan ukuran dan dijadikan benchmark ataupun pertikaian, ya. Jadi itu satu yang saya ingat sangat baik untuk setiap negara mendapat sikit semak imbang antara satu sama lain, membantu sebenarnya. Kami turut membantu. Khasnya kalau boleh saya sebutkan, dengan edaran trend penyakit, kalau dulunya kita kata pandemik, penyakit-penyakit berjangkit, dengannya datangnya apa yang dikata hari ini sebagai pandemik, penyakit-penyakit tidak berjangkit atau penyakit kronik. Dalam bahasa perbuatannya dia kata non-communicable diseases. Dia tidak berjangkit. Dia adalah penyakit tidak berjangkit, penyakit orang Melayu kata penyakit kronik lah mudahnya, penyakit yang 3 ke 4 serangkai itu. Jadi dengan trend yang ke situ, maka cabarannya untuk kita benar-benar dapat membuat penyampaian dan penghantaran kesihatan itu adalah lebih mencabar. Sebab kalau penyakit-penyakit berjangkit, dia datang, dia pergi. SARS-CoV-2, dia dah pergi dah. Dia kata acute dan episodik, dia datang dan dia pergi. Tapi kalau penyakit-penyakit kronik ini, dia adalah lifelong cause. Contoh, kalau kita ada kegagalan buah pinggang, 3 kali seminggu, our whole life. Kalau on hypertension drug, dia on hypertensive drug, dia juga satu diabetik. Jadi kesemua ni, sebab itu cabaran penyakit-penyakit kronik itu adalah lebih besar. Jadi pro kesihatan adalah untuk kita belanjawan yang akan kita lihat bagaimana ia mampu untuk antara lainnya membuat saringan awal supaya akhirnya dapat kita tangani sebelum parah penyakit-penyakit kronik ini. Mungkin Datuk Sri, saya juga nak dapat komen secara ikhlas jugalah daripada Datuk Sri. Seringkas-ringkasnya lah. Saya ingin menyentuh tentang apa yang Datuk Sri sebut, iaitu tentang cabaran penyakit-penyakit kronik. Ini pun saya anggap sebagai satu cabaran yang cukup hebat sebenarnya kepada Kementerian Kesihatan sendiri. Di negara kita sendiri, apakah Datuk Sri melihat bahawa ini juga antara perkara yang sebenarnya kalau dibiarkan mungkin akan berada pada situasi yang cukup serius, tetapi apakah Datuk Sri melihat bahawa ianya berada dalam kawalan yang begitu baik daripada Kementerian Kesihatan Malaysia? Satu soalan cukup emas sebenarnya ni. Sebab inilah dia cabarannya, dan saya tidak akan teragak-agak untuk menerangkan perkara yang sebenarnya. Dalam kajian apa yang dikatakan sebagai kajian kesihatan dan mobiliti, dalam bahasanya National Health Mobility Survey tahun 2023 yang mutakhir sekali. Ini telah pun saya kerap ulang, kedudukan dan statistik kajian ini adalah kajian seluruh negara. Kalau kita ambil empat ukuran. Ini adalah semua penyakit-penyakit dari faktor-faktor risiko dalam NCDs, dalam penyakit-penyakit tidak berjangkit ini. Pertama adalah kencing manis, 1 dalam 6. Kedua adalah darah tinggi, 1 dalam 3. Ketiga adalah kolesterol, 1 dalam 3. Dan berat badan yang berlebihan dan juga obes, 1 dalam 2. 54% untuk lebih tepat lagi. Dengan senario, dengan kedudukan status
dengan status rakyat kita yang sebegini, tidak mustahil hari ini number one killer ataupun pembunuh pertama, the biggest, apa yang dipanggil sebagai pembunuh pertama rakyat kita adalah serangan jantung, ischemic heart disease, IHD. Kedua, yang terkait dengan paru-paru. Sama ada dan sifatnya adalah yang dikatakan kronik, penyakit-penyakit kronik ataupun chronic obstructive pulmonary diseases. Ini adalah penyakit-penyakit yang tak terkait dengan terkait dengan emphysema, dengan asma dan cuma sekaligus kanser paru-paru dan sebagainya. Ketiga adalah kanser seluruhnya. Jadi itu hakikatnya. So kita berdepan dengan cabaran perbelanjawan yang perlu ditala, perlu disusun atur, tailored kepada, customize untuk ataupun disusun untuk mengarah kepada penjagaan sistem kesihatan yang akan dapat menangani apa yang dikatakan sebagai the surge ataupun lonjakan pandemik penyakit-penyakit kronik ini. Sebab tu saya kata tadi, kita mesti mengarah kepada kesihatan dan juga bukannya hanya reaktif atau curative acute care saja. Itu poin yang saya, dan saya akan juga terangkan kalau ada itu saya rasa sudah jelas. Kita akan sambung lagi. Boleh. Datuk Seri. Don't worry, kerana kita akan berehat dulu buat seketika untuk memberi ruang kepada Datuk Seri juga berehat bersama dengan kami. Tetapi kepada anda, jangan lupa jangan ke mana-mana kerana kita hanya akan berehat buat seketika sahaja dan kembali nanti. Sebenarnya banyak lagi persoalan yang ingin saya kongsikan bersama dengan tetamu yang cukup istimewa yang menemani saya di studio Ruang Bicara ini, iaitu yang berhormat Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad yang merupakan Menteri Kesihatan. Kita jumpa lagi selepas kita berehat buat seketika. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi menumpukan tumpuan kepada merealisasikan Belanjawan 2026 dan tentunya kita masih lagi bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, Menteri Kesihatan, kerana kita bercakap tentang satu topik yang saya kira cukup penting sebenarnya, memperkukuh sistem kesihatan, meningkatkan manfaat rakyat. Mungkin Datuk Seri, satu perkara yang menariklah. Mungkin setiap kementerian sebenarnya menunggu-nunggu tentang pengumuman belanjawan. Setiap kali belanjawan diumumkan. Tetapi yalah, walaupun mungkin Kementerian Kesihatan sendiri mendapat peruntukan yang yalah agak menarik sebenarnya daripada pandangan mata kasar saya lah. Tetapi mungkin ramai juga yang perlu mengetahui bahawa ianya bukanlah sesuatu yang memudahkan sebenarnya kalau kita bercakap tentang cabaran yang terpaksa dihadapi oleh Datuk Seri dan rakan-rakan di Kementerian Kesihatan. Dan ini sebenarnya yang kita ingin kongsikan, walaupun belanjawan telah pun diumumkan, tetapi cabaran yang terpaksa Datuk Seri hadapi dalam usaha untuk memenuhi seperti apa yang tercatat dalam belanjawan itu sendiri, Datuk Seri. Cantik soalan tu, Datuk. Saya sebab ini mengizinkan saya untuk memberi sedikit suasana latar yang telah mendahului pengumuman belanjawan dan saya sendiri datang kali kedua memimpin KKM dalam beberapa bulan tahun ini, tahun 2025 saya berdepan dengan pelbagai cabaran. Betul. Dan cabaran itu kalau boleh saya turunkan dalam beberapa beberapa tema atau beberapa teras. Cabaran yang pertama yang saya rasa sangat tertekan adalah hal yang terkait dengan petugas kaki tangan kesihatan. Cabaran kebajikan mereka, di mana frontliners kita tahu sangat yang telah banyak berkorban, mereka memerlukan mereka sangat tertekan dan kita perlu inject the moral, semacam satu suntikan moral booster untuk mereka, isu-isu yang terkait dengan jururawat, menaikkan semangat moral mereka sangat tertekan dan mungkin ada yang mengatakan is at the lowest. Itu satu cabaran yang saya dapati dalam terus saya masuk kepada
apa yang diperuntukkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan, Perdana Menteri. Yang satu yang saya mengharapkan dapat diberikan peruntukan yang saya pohon. Alhamdulillah saya boleh sebutkan sebab apa. Kita mesti mengingatkan bahawa kaki tangan kita ini adalah sebenarnya nadi. Menjadi nadi kepada sistem kesihatan, sama ada doktornya, jururawatnya, penolong pegawai perubatannya, ahli farmasinya, pergigiannya dan semuanya. Dan itu mesti bermula dengan hal yang terkait dengan reform ataupun bermula dengan sumber manusia untuk kita terus kekalkan di tahap moral yang tinggi dengan keupayaan kerja dan semangat yang tinggi. Dan satu yang saya mungkin boleh menyebutkannya adalah bagaimana allowance tugas atas panggilan yang dipanggil ETAP. ETAP itu ia diberikan peruntukan walaupun tidaklah sebanyak semewah yang kita pohon atau setinggi yang kita pohon, tetapi diberikan peruntukan sebanyak peningkatan 40%, yang mana sekaligus mengiktiraf tugas-tugasnya para doktor dan juga doktor gigi kita dan dentis kita yang sama ada pakar maupun DMO pegawai-pegawainya, yang mana sudah hampir 15 tahun tidak mendapat apa-apa kenaikan tertangguh. Jadi dengan itu satu yang sekaligus dapat melonjakkan sikit apa yang dikatakan sebagai moral mereka. Sebab apa? Lama sudah mereka pohon dan alhamdulillah itu satu yang saya nampak jelas. Kedua, yang juga terkait dengan hal sumber manusia dan juga human resource ini, dengan apa yang diberikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, Menteri Kewangan, di mana 4,500 doktor kontrak diberikan diserap sebagai lantikan tetap. Sekaligus juga 935 jururawat juga dibuat lantikan tetap bermula tahun depan untuk antara lainnya menstabilkan tenaga kerja kesihatan bagi mewujudkan laluan kerja yang lebih terjamin. Kita perhatikan 202 saya boleh sebutkan 2024 peningkatan sebanyak 10% 4057 yang diserapkan sebagai tetap, tetapi nampaknya 2026 ni kita akan diberikan 4,500 dan juga begitu dari segi jururawat peningkatan daripada 833 tahun 2026 diberikan 935 jururawat diserap sebagai lantikan tetap, peningkatan sebanyak 12%. So itu akan dapat yang saya yakini akan dapat membantu jumlah kaki tangan, our strength. Doctors kita di KKM dia ada 45,000, pakar kita adalah dalam kurang lebih 8,000 dan jururawat kita ada 70,000. With this, dan kita punya MA ataupun medical assistant ataupun penolong pegawai perubatan juga kurang lebih ada 21 atau 20.7,000. Dan dengan apa yang diberikan oleh peruntukannya diberikan oleh Perdana Menteri untuk 4,500 diserap dan juga 935 jururawat juga diserap. Ia satu lonjakan ataupun satu keyakinan yang dapat meningkatkan moral kaki tangan kita. Nah, saya boleh sebutkan begitu dan sehingga kini seramai 12,819 doktor telah dilantik secara tetap dan juga dalam proses ini, proses lantikan untuk fasa 1, 2 dan 3 untuk perjawatan tetap bagi 4,352 jawatan tetap yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri, semuanya telah siap sepenuhnya dibuat pelantikan untuk diserap sebagai kaki tangan yang tetap. Ini pastinya dia meninggalkan satu moral yang tinggi dari sudut dignity dan maruah mereka, dan itu satu yang saya nampak juga adalah penting. Dan satu lagi untuk yang terkait dengan hal yang saya katakan cabaran untuk meningkatkan moral kaki tangan adalah peruntukan sebanyak 2.2 bilion penambahan untuk kaki tangan dan quarters
untuk quarters kaki tangan. Bukan saja untuk kita sajalah, termasuk jugalah yang lain, ya. Tapi untuk kita, terutamanya fasiliti kesihatan di luar bandar, ya, kita dapat lihat ini akan dapat membantu, ya, untuk meningkatkan moral kaki tangan kita. Dan moral, bukan semangat kaki tangan kita, bukan moral kata dalam bahasa Inggeris. Ini satu yang saya lihat akan dapat membantu. Adapun yang saya sebutkan lebih awal tadi adalah dengan hal yang cabaran kebajikan petugas kesihatan, juga prasarana kesihatan. Kita telah sebutkan prasarana kesihatan, mengurangkan kesesakan hospital, itu pencabaran. Keempatnya, sistem pembiayaan kesihatan yang mampan, itu akan saya juga huraikan. Dan akhir sekali, bagaimana belanjawan ini akan dapat memperkasakan agenda nasional Malaysia Sihat itu. Yang di sini semua, kalau kita perhatikan satu persatu nanti, kita akan dapat melihat bagaimana setiap satu peruntukan itu membantu setiap cabaran yang saya depani. Dan saya yakin khasnya dalam agenda, contohnya cabaran kelima, agenda nasional Malaysia Sihat itu adalah sangat mustahak. Kita lihat bagaimana peruntukan yang diberikan oleh Yang Amat Perdana Menteri, ya, akan membantu kami untuk terus mengangkat ataupun penyampaian sistem care delivery, orang kata, penghantaran kesihatan di semua, sama ada di hospital maupun di klinik-klinik kesihatan kami. Saya nak sentuh jugalah tentang perkara yang Datuk Seri sebut. Dan memanglah ianya merupakan satu langkah ataupun satu inisiatif yang saya kira tentunya akan memberi manfaat. Yang pentingnya ialah kepada rakyat yang memerlukan rawatan di hospital dan sebagainya. Tetapi masih lagi pada satu sehingga sekarang ini bercakap ataupun memainkan isu ini, iaitu kesesakan di hospital kerajaan itu. Dan ianya seolah-olah menjadi isu yang begitu meluas sekali. Dan apakah melalui belanjawan 2026 yang telah pun dibentangkan ini, apakah masalah kesesakan di hospital kerajaan ini dijamin boleh diselesaikan, Datuk Seri? Baik, isu kesesakan, ya, adalah satu isu yang akan sentiasa kami depani, dan satu cabaran yang akan terus, ya, menjadi satu yang akan mencabar, ya, keupayaan kami, ya. Kalau saya perhatikan juga dari sudut ini, ya, bagaimana untuk kita atasi kesesakan ini, Datuk, ya. Kita lihat, ya, isu kesesakan hospital adalah satu yang saya tidak nafikan, satu realiti. Dan saya tidak, ya, dan saya sangat peka dengan hal ini. Tetapi kita tidak boleh hanya ada langkah-langkah reaktif ataupun secara retorik saja, ya. Jadi dalam belanjawan ini saya perhatikan, ya, ada 3 pendekatan yang sekaligus dapat membantu kami, ya. Pertamanya adalah dari segi naik taraf capacity hospital. Satu. RM1.2 bilion diperuntukkan untuk penyelenggaraan saja dulu, dan baik pulih hospital dan klinik-klinik di seluruh negara. So itu penting, ya, apabila hospital kualiti penyampaian dapat kita atasi dengan penyelenggaraan yang baik, dengan 100 juta lagi untuk menaik taraf ward di hospital daerah. Ini hospital daerah ni kan hospital tidak berpakar, betul. Jadi selalunya bila dah tak berpakar tu, minat pesakit dan rakyat untuk ke hospital itu sangat kurang. Kadang-kali bed occupation rate-nya tu hanyalah dalam 30-40%. Tetapi bila kita mula mengadakan, contohnya kita letakkan seorang ED physician situ, kecemasan contohnya, dan kadang-kadang kita letak juga physician, ya, ataupun seorang physician, kita dapat lihat bagaimana ia terus. Ya, saya lihat sendiri, ya, di hospital Kuala Lumpur baru, sejurus kita letakkan itu, bed occupation ratio itu naik 50-60%. Jadi itu dengan kata lain akan juga mengurangkan kesesakan di hospital-hospital yang berpakar, sama ada berpakar media ataupun berpakar
major atau minor, ataupun tambah lagi kalau state hospital. Jadi itu satu caranya, ya, kita naikkan, kita baik pulih dengan peruntukan 1.2 bilion penyelenggaraan hospital-hospital dan juga hospital-hospital daerah, kita letak pakar di situ. Dan keduanya, saya kembali kepada menekankan tentang kesihatan prima diperkasakan. Maknanya back to my PHC, primary healthcare, hospital, klinik-klinik tadi, di mana 30 juta untuk kita sediakan dah diperuntukkan untuk membawa antara lainnya. Kalau dulu, kalau di KK itu hanya kalau ada pakarnya tu adalah FMS, Family Medicine Specialist. Itu KK. Klinik sebab tu dia are family medicine specialist. Kalau di UK dia have family physician atau family doctors. Itu sistemnya. Tapi di sini kita ada FMS dan peranan mereka itu adalah di KK. Di samping FMS yang sudah berada di KK, kita hari ini membawa satu care model yang mana kita turunkan juga pakar-pakar kita untuk membuat perkhidmatan di KK. Jadi maknanya kita akan dapat membawa ramai lagi pesakit yang tidak perlu menyesakkan hospital. So we bring down our kita turunkan, kita ada step down, kita ada juga daycare. Dan di sini satu lagi yang mutakhir yang kami lakukan adalah satu care model yang dinamakan cottage hospital, di mana KK yang di pendalaman, kita ada juga, selalunya klinik kesihatan ni dia tak ada inpatient, dia tak ada bed. Dia hanya for outpatient. Tetapi sekarang ni untuk kita decongest, untuk kita kurangkan kesesakan hospital di bandar besar, kita letak ini adalah diamalkan di UK juga sikit waktu dahulu. Cottage hospital dia panggil. Klinik-klinik kesihatan menjadi juga hospital yang ada inpatient, yang ada bed di situ. Dan pakar-pakar kita pun dapat membuat secara seasonal, membuat lawatan-lawatan dan rawatan di situ. Jadi itu kedua. Dan kita letakkan 30 juta untuk susunan perkara ini dapat dilakukan. Termasuklah kita istilahkan sebagai global surgery, maknanya the lump and bumps yang mudah surgery itu satu, dan juga pakar-pakar juga turun untuk membuat rawatan di klinik-klinik. Itu satu kedua caranya. Dan seterusnya juga satu yang mustahak, apabila kita terkekang dengan perbelanjaan besar untuk kita invest dalam fasiliti-fasiliti yang memerlukan big capital expenditure, what we do, kita lakukan apa yang diistilahkan sebagai Hospital Services Outsourcing Program, HSOP. Yang mana hospital-hospital swasta, terutamanya hospital-hospital KK ataupun KPT, hospital MOHI, hospital teaching hospital awam juga, kita izinkan ataupun kita membuat susunan di mana services mereka itu dalam 4 bidang khususnya, dia dalam bidang onkologi, kardiotorasik, nefrologi dan juga radiologi imaging, kita source out our services, yang mana kita mengurangkan masa menunggu. Dia waiting time ni masalah paling besar di hospital. Wait time to see a doctor, wait time to do an elective surgery, wait time to see a pakar. Jadi bila kita lakukan begitu, contohnya kalau dulu 6 bulan, kita dapat reduce 3 bulan. Dan apa yang kita lakukan adalah ini kolaborasi kita dengan public private. Okey, Datuk Sri. Simpan dulu. Kita akan sambung lagi nanti. Kita akan berehat. Ini memang satu isu yang besar. Alhamdulillah, dan kita akan berehat kali terakhir dan kembali nanti. Mungkin tak banyak lagi masa yang tinggal, Datuk Sri. Tapi insya-Allah ada lagi beberapa persoalan menarik dan penting yang ingin saya kongsikan bersama dengan Yang Berhormat Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad, Menteri Kesihatan kita. Kita jumpa lagi selepas ini.
Baiklah, terima kasih banyak-banyak kalau anda masih lagi menumpukan perhatian sama kami di Ruang Bicara, iaitu merealisasikan belanjawan 2026, dan kita hampir-hampir di penghujung. Sebenarnya tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi ada lagi isu juga yang saya inginkan ingin dapatkan pencerahan juga daripada Datuk Seri. Ini berkaitan dengan apa yang disebut sebagai pembiayaan kesihatan ataupun MHIT yang diperkenalkan, dan ianya adalah ekoran daripada hasil cukai rokok yang disalurkan kepada KKM. Apa sebenarnya rasional langkah ini dilaksanakan sebenarnya? Baik. Kalau saya tidak silap persoalan itu, dia mesti diceraikan begini. Satunya, ini yang saya awal tadi menyebutkan, mengapa bajet ini bajet pro kesihatan. Sebab antara lainnya, satu komitmen daripada Yang Amat Perdana Menteri dan juga MK2 dan yang lain, KSP dan semuanya, Treasury, Perbendaharaan, buat julung-julung kalinya satu-satu cukai mudarat dipanggil Sintax yang datangnya daripada rokok, produk-produk rokok, heated tobacco dan sebagainya, di hasil daripada excise itu diperuntukkan, dia kata ditindik, earmark untuk peruntukan perbelanjaan penyakit-penyakit yang menjadi dicetuskan oleh rokok dan juga arak. Ini menarik. Dan saya menghitung tu bukan sikitnya, Datuk, ya. Saya menghitung tu kurang lebih RM363 juta. Walaupun tak banyak, dia berapa sen saja peningkatan excise duty tu. Tetapi bila kita tengok jumlahnya tu, ya, of course dia tak boleh menangani berjumlah kos sebenar untuk menangani apa yang dikatakan sebagai cigarette induced lung injury macam tu memang tak adalah kita mampu untuk dengan 363 juta tu we spend a lot more. Cumanya paling tidak ada komitmen Perdana Menteri Kewangan dan juga MK2 memberikan peruntukan untuk kami menggunakan hasil cukai itu untuk menangani penyakit-penyakit yang terkait dengan rokok dan juga lung atau lung health dan juga liver ataupun hati, so liver diseases, arak itu alcohol induced, ya, dan juga metabolic inducement, dan juga fatty liver dan cirrhosis sebagainya, liver cancer juga. Jadi itu satu yang saya ingin sebutkan. So it's very pro kesihatan sebab boleh kita tindik hasil cukai itu terus kepada rawatan dan rawatan kepada ini NCDs-nya. Ini non-communicable disease tadi yang saya sebut awal tadi. So lung, paru-paru, hati, dan juga yang lain. Jadi itu satu. Adapun yang sebutkan tadi itu, ya, adalah MHIT. Saya tidak pasti 60 juta itu daripada, yang saya pasti peruntukan 60 juta itu adalah untuk membangunkan dan untuk kita perkenalkan, ya, apa yang hari ini diistilahkan sebagai satu produk medical health insurance takaful, ya, MHIT, medical health insurance takaful. Ini maksudnya satu produk insurans yang atas kerjasama KKM dan juga KKM dan MOF, Kementerian Kewangan, bersama dengan Bank Negara, bersama sekali. Ini is truly a whole of government, whole of nation approach, pendekatan pengembeling semua tenaga, juga insurans dan takaful organisation bersama-sama membangunkan satu produk MHIT ataupun produk insurans ini, yang mana pengenalan itu saya yakin akan sekaligus juga dapat mengizinkan apa yang hari ini merupakan cabaran. Ini satu special yang tak saya singgung lebih awal tadi, cabaran peningkatan kos medical, kos dan kesihatan, kos kesihatan dan medical di swasta, di sektor swasta. Apabila kami memperkenalkan produk basic ni, MHIT ni, produk insurans sebenarnya, dia adalah untuk sekaligus menangani cabaran atau menggalakkan, sebab dia adalah satu yang agak kompetitif harganya, premiumnya, tetapi dia mampu dimiliki oleh semua. Dia ini voluntary, dan M40 dan ke atas boleh membelinya, memiliki polisi ini,
dan sekaligus lebih ramai satu yang boleh jawab saya boleh jawab dengan kesesakan ini tadi. Kalau lebih ramai yang subscribe to this, yang mampu, maka mereka akan dapat akses kepada fasiliti swasta. Jadi sekaligus mengurangkan kesesakan di hospital-hospital awam. Ini pada saya adalah satu reform, satu pendekatan reformasi pembiayaan kesihatan di peringkat swasta. Tapi bila Datuk Seri sebut tentang di peringkat swasta, timbul juga sebenarnya kebimbangan di kalangan rakyat kita lah. Apakah selepas ini harga rawatan di klinik swasta akan naik? Inilah sebenarnya sebaliknya yang dimahukan. Yang kita berdepan hari ini adalah kenaikan kos pembiayaan kesihatan di sektor swasta. Okay. Saya berdepan dengan cabaran ini. Dan saya katakan sebagai Menteri Kesihatan, saya bukan hanya Menteri Kesihatan untuk sektor awam, tapi juga swasta. Dan berdepan dengan ini, saya perkenalkan dua. Ini satu reform dan juga kedua-duanya dibantu ataupun diberikan peruntukan 60 juta ini. 60 juta ini adalah untuk memperkenalkan MHIT asas di Medical Health Insurance Takaful. Dan satu lagi yang boleh saya perkenalkan adalah apa yang diistilahkan sebagai diagnosis related group, kumpulan penyakit yang dikatakan terkait, di mana dengan itu pihak swasta sektor swasta ni charging mereka itu selain daripada charging yang ditentukan oleh Akta yang merupakan Akta 586 Schedule 13 itu adalah hanya fee perunding, fee konsultasi. Tetapi selainnya itu adalah tidak ditentukan. Jadi dengan kata lain, charging di sektor swasta ini menghadapi inflasi sebanyak 16%. Dengan DRG yang merupakan satu cara standardization piawaian yang sedang kami bangunkan di pihak swasta maupun kebangsaan punya DRG, apa yang kita harapkan adalah dengan sedikit waktu lagi kita akan dapat memperkenalkan satu sistem remunerasi charging yang mana sistem upah yang mana akan ada sikit sebanyak standardization. Dengan kata lain, kita tangani inflasi di pihak swasta. Dan saya sangat bersyukur kerana apa yang dikata sebagai association APHM dan yang lain, pihak-pihak swasta juga nampak bersedia. Tapi kita mahu bangunkan ini dengan teliti sebab dia akan mengambil sikit waktu. Tapi apapun kita mahukan semua ini sekaligus akan dapat menangani inflasi di sektor swasta. Di samping semua yang kita telah sebutkan tadi sebagai pro kesihatan, 363 juta itu diberikan kepada kami untuk merawat akibat daripada rokok dan juga arak. Okey, kita hampir di penghujung sebenarnya, Tok Sri. Masa mencemburui kita sebenarnya. Tinggal lebih kurang 2-3 minit saja lagi. Jadi di penghujung ini seperti biasalah lazimnya kita ingin juga tahu apa harapan Datuk Sri sendirilah untuk masa depan sistem kesihatan negara selepas belanjawan yang dibentangkan, iaitu belanjawan 2026 ini. Seringkas-ringkasnya, Datuk Sri. Peruntukan yang besar itu penting. 46.52 bilion itu besar. Tetapi lebih besar cabarannya adalah untuk memastikan bahawa bagaimana kita akan carry dan deliver dan laksanakan, implementasikan ini dengan secekapnya, with all the efficiency, keberkesanannya, mengelakkan ketirisannya, menentukan prioritinya yang betul, dan menggunakan sebaik-baiknya aspek healthcare, aspek sick care, perkukuh klinik perkukuh primary healthcare kita di klinik-klinik, dan juga membangunkan seterusnya additional block of hospital dan all the our major hospital dan state hospital. Itu semua adalah penting.
sekaligus menaikkan moral kaki tangan kita seperti mana yang saya telah sebutkan. Peruntukan itu ada, semua ada doktor, semua ada jurawat, semua ada kita punya pegawai perubatan atau MAs, seluruhnya kaki tangan warga besar KKM. Saya harap kita akan dapat menjalankan melaksanakan cabaran ini ataupun tugasan ini dengan baik. Tolong saya minta supaya didoakan kami dapat melaksanakan ini dengan baik dan terus memberikan teguran pun tak apa. Teguran, sokongan. Saya yakin kita akan dapat lakukannya bersama. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada yang berhormat Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, Menteri Kesihatan, kerana sudi bersama kita di program Ruang Bicara merealisasikan Belanjawan 2026 dan jelas sebenarnya daripada apa yang disebut oleh yang berhormat Datuk Seri Dr. Zulkifli, dan tentunya lah kita sebagai rakyat Malaysia menumpukan sepenuh harapan, meletakkan sepenuh harapan, memberikan sepenuh perhatian sebenarnya kepada fungsi dan peranan Kementerian Kesihatan sendiri, kerana ianya merupakan sesuatu yang tak dapat kita lari daripada kenyataan sebenarnya. Jadi kita juga mengharapkan dan mendoakan semoga segala apa yang dirancang oleh Kementerian Kesihatan itu akan dapat dilaksanakan, walaupun mungkin tidak sepenuhnya dengan belanjawan yang diterima nanti, tetapi saya percaya itu merupakan satu langkah ataupun satu inisiatif yang mungkin akan memberikan satu cahaya sebenarnya yang jauh lebih cerah, lebih menarik kepada perkembangan sektor kesihatan di negara kita. Itu harapan kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian sama kami di program Ruang Bicara ini, dan jangan lupa Ruang Bicara pastinya akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Today, under Malaysia's ASEAN Chairmanship, we aim higher. A comprehensive strategic partnership between ASEAN and New Zealand, with Malaysia playing a key role. Well, stay tuned to Bernama TV for the New Zealand exclusive.